Salam. Sana. So okay guys, hari kita cuba long distance shooting sebab ni 64 inci busur saya. Korang tanya bang berapa jauh boleh pergi, naik saya shoot depan korang. So, korang tengoklah sini. Nanti. Tengoklah ibu cakap nanti. So then, sampai sana. Tak boleh zoom juga. Jauh lagi. Dia jatuh belah sana lah kot. Ni. Okey, lagi sekali. Jauh sikit. Mau dekat 240 meter ni. Ni dia orang ambil. So yang ketiga kita shoot jauh sikit Okay dah. Jom kita jalan. Kita tengok berapa jauh Sebab nak shoot jauh sangat nanti kan masuk hutan. So ini ada dalam 200 meter dah ni. Siapa kata busur-busur alami tak boleh pergi jauh bang. Boleh pergi lebih daripada 240 meter. Saya dengar bunyi tadi kan tak? Alhamdulillah. So, siapa yang tanya selalu, bang, boleh shoot jauh tak bang? 100 meter, 200 meter, insyaAllah, lamba je. Tadi pun saya tak tarik panjang sangat, saya tarik sampai sini je. Ada dek. Saya dapat tarik pun terhad, tapi tak tahu memang masuk hutan ni tu. Jauh tu. Okay, sini satu. Sini satu. Tiga. Tu yang paling jauh. Okey. Sekejap Sebenarnya kan busur ni boleh pergi jauh lagi. So kita orang shoot tadi daripada sana. Dekat ujung dekat rumah tu, korang bayangkan. Kita dah dekat hampir 200 meter tu. Kalau saya tarik sampai sini tadi, mau terus hilang dalam hutan. So inilah busur-busur kita, hutan-hutan kita, kayu-kayu kita. Sangat-sangat baik. Ini semua kayu-kayu premium. Siapa-siapa yang berminat, dial 0182344965. Lagi sekali 0182344965 untuk pre-order sebab saya pun tengah susun jadual kerja saya sebab saya buat pakai tangan perlukan masa. Okey guys, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum.